Azam dan cita-cita kamu untuk 2013 ni? Saya harap tahun 2013 ni saya harap saya dapat 4 flat dan mendapat anugerah dekan. Saya nak banggakan kedua ibu bapa saya. Aduh Pak, Azam tahun 2013 ni saya harap saya jadi warga Malaysia. Ya, dapat kahwin dengan orang-orang Malaysia. Pokoknya orang-orang Malaysia cantik-cantik. Cantik-cantik. Bestnya. Untuk tahun 2013, saya harap saya dapat menghasilkan filem lebih banyak lagi. Dan saya harap filem saya dapat sambutan dan saya akan jadi kaya raya. Harapan saya sebagai pelukis komik tahun 2013, saya harap saya dapat hasilkan komik solo dan komik saya itu dijadikan siri animasi. Pada masa itu saya akan jadi kaya raya dan famous. Untuk Azam 2013 ni, Ana harap Ana menjadi seorang pendakwah yang hebat, disukai ramai, memberi ceramah-ceramah di semua tempat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bertemu kembali anda bersama saya, Alan Azam. Ya, Alan Azam. Korang mesti jaga dari isu apa yang aku nak kenakan hari ini. Betul sekali tentang Azam. Azam 2014 lah kan. Tahun baru dah nak tiba. Masing-masing duk pakat untuk memasang Azam tahun baru lah kan. Tapi Azam tahun lepas korang dah laksanakan ke? Okeylah. Korang dah tengok tadi Azam 2013 diorang kan. Kita interview balik penghujung tahun ni, penghujung tahun 2013 ni. Kita tanya ke orang balik kan, adakah Azam 2013 tercapai, terlaksana atau tidak? Meh, kita saksikan. Saya tak dapat 4 flat. Saya tak dapat anugerah dekan pun. Ini semua sebab awet tu lah. Habis PPKM saya semua dikebas. Orang suruh belajar bercinta. Ni jadi macam ni. Waduh Pak, seram ni semua Pak. Pokoknya sekarang penguasanya keras. Saya ni pendatang haram, tak ada pasport. Tak jadilah Pak nak kahwin dengan orang Malaysia. Saya pergi dulu ya Pak. Semua filem saya tak laku. Tak ada orang nak tonton pun. Orang cakap saya pengarah sendiri. Semua produser lari. Penganjur pun tak ada. Sponsor pun dah tak ada. Saya jadi bankrupt. Saya kecewa dengan penonton Malaysia. Saya ingat saya nak buat, saya nak ceburi pepentasan teater lah. Kat situ banyak untung kan? Saya dengar. Saya tak dapat hasilkan komik solo pun. Diorang cakap karya saya short sendiri. Diorang style saya style kemalaysiaan. Diorang tak suka sebab tak famous, tak popular. Diorang suka style kejeponan, mata besar. Aduh, semua hancur, musnah. Semua publisher sana tak nak terima karya saya. Saya jadi pelukis jalanan. Saya kecewa. Saya nak berhenti daripada jadi pelukis komik. Saya nak jual tempe ya. Masya Allah. Tahun ni besar benar cabaran dan dugaannya yang Allah berikan kepada anak. Anak cuma mau memberi dakwah, memberi nasihat, kata nasihat, tapi mereka semua. Tapi tak apa. Anak tak akan putus asa. Anak akan berusaha kerana Allah akan bersama-sama orang-orang yang benar. InsyaAllah. Assalamualaikum. Kan masing-masing kecewa dan sedih kerana azam mereka tak tercapai. Hei, tak salah mempunyai cita-cita dan azam yang tinggi. Bah kata pepatah, gantunglah impianmu setinggi bintang kejora. Kalau ia jatuh sekalipun, ia akan jatuh di gunung yang tinggi. Kan? Nasihat aku kepada mereka yang tak dapat laksanakan azam mereka, janganlah kecewa sangat. Kan? Hei, kalau tak tahun tak dapat dilaksanakan, tahun depan kan ada. InsyaAllah. Untuk kita sebagai seorang Muslim, hendaklah berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Rugilah orang yang sama keadaannya hari ini dengan yang semalam. Dan celakalah orang yang hari ini lebih teruk dari hari semalam. So, pada aku, pasang cita-cita dan azam
tidak salah, tetapi hendaklah perlu realistik dan mengikut peredaran. Terima kasih kerana menonton vlog aku ni sampai habis. Dan pada mereka yang baru datang ke channel aku ini, jangan lupa untuk subscribe supaya korang tak akan terlepas video terlampau aku. Sekarang ni aku dalam proses edit short film terbaru aku, kolaborasi antara selebriti YouTuber Amawan dan blogger Ina Sakinah. Ini adalah untuk tes festival drama KL anjuran TV3 dan TV9. Aku tak berharap menang dan aku rasa aku takkan menang, tapi ini adalah peluang yang jarang-jarang sekali. So aku hantar je. Aku harap korang doakan supaya berjaya. Amin. Terima kasih dan jangan lupa untuk tonton vlog yang lepas.